satu pandangan biasa di mana juga di kawasan luar bandar negara kita. Sawah disediakan untuk tanaman padi, makanan utama rakyat jelata. Dari zaman nenek moyang kita dulu, beginilah caranya. Padi meliputi kawasan tanaman yang kedua luasnya di Malaysia. Dalam tahun 1957, seluas 748,000 ekar ditanam padi. 20 tahun kemudiannya, luas kawasan bertambah kepada lebih dari 1,5 juta ekar. Sejak berzaman, penanaman padi dilaksanakan dengan cara-cara lama menggunakan alat-alat lama. Tetapi hari ini, perubahan sedang mengejar perusahaan ini. Perubahan yang sedang membawanya pada matlamat akhirnya, iaitu mencapai pengeluaran yang cukup untuk keperluan negara, memperbaiki tanaman serta meninggikan penghasilan. Padi masak menguning, pemandangan yang menggembirakan Pak Tan. Ini saja tidak mencukupi, kerana seperti tahun 1957, penghasilan padi hanya 265 juta gantang saja untuk seluruh negara. Lagipun dalam tahun itu, kawasan tanaman dua musim hanya 7,000 ekar saja. Banyak lagi yang perlu dilakukan. Berbagai rancangan harus dilaksanakan supaya pengeluaran tetap bertambah. Kerajaan tidak mendiam. Langkah-langkah tegas dilancarkan sama ada menambahkan kemudahan-kemudahan untuk bercucuk tanam ataupun membantu petani-petani di waktu ribut atau kemarau. Penyelidikan diselenggarakan mencari jenis padi yang lebih baik dan lebih banyak mengeluarkan hasil. Percubaan menggunakan jentera traktor di sawah. Faktor-faktor penting dalam langkah kerajaan kita menambah pengeluaran padi tiap-tiap tahun. Jumlah wang yang besar diuntukkan bagi projek ini. Kerjasama diperolehi dari negara-negara jiran. Penyelidikan bukan sahaja dilakukan di bilik makmal, bukan hanya ditumpukan kepada benih-benih padi yang lebih baik, tetapi di sawah juga ianya dijalankan. Cara-cara menanam yang baru ditunjuk dan diajarkan. Baja buatan yang membantu pengeluaran tinggi diperkenalkan kepada petani-petani kita. Ini pula dilakukan melalui pusat-pusat latihan pertanian yang telah banyak ditubuhkan di beberapa tempat di seluruh negara. Petani-petani juga dilatih selok-belok perusahaan turun-temurun ini. Ini menghidupkan semangat baru, jiwa baru. Ianya membawa zaman baru dan azam baru kepada perusahaan padi negara. Sejak merdeka, banyak usaha dijalankan mencari jenis padi yang baru yang boleh mengeluarkan hasil yang lebih banyak dan baik. Percubaan dijalankan hinggalah benih-benih yang lebih baik itu diperoleh. Hari ini terdapat banyak jenis padi baru yang sesuai untuk pilihan kaum tani. Melinja dan mahsuri 600 hingga 700 gantang seekar. Ria 1,200 gantang seekar dan Bahagia 900 gantang seekar. Jenis-jenis padi yang lebih tahan menentang bencana telah juga dikeluarkan seperti Sri Malaysia 1, Sri Malaysia 2 dan beberapa jenis padi jaya, misalnya RC7. Dalam ikhtiar kerajaan untuk memberi kemudahan tanaman kepada petani-petani, beberapa rancangan tali air telah dan sedang dilaksanakan. Umpamanya, rancangan tali air Sungai Muda membekal air kepada lebih 260,000 ekar kawasan padi. Mula dibina dalam tahun 1960, rancangan ini menelan belanja 220 juta ringgit.
Rancangan tali air Kemubu lagi satu rancangan membekalkan air untuk membolehkan tanaman 2 kali setahun. Jika tidak diganggu oleh bencana alam seperti kemarau, ini akan menambahkan penghasilan padi negara. Taraf hidup petani-petani boleh ditingkatkan lagi asalkan mereka berikhtiar dan berusaha. Rancangan tali air dan perairan kawasan tanaman memainkan peranan penting dalam perusahaan pertanian. Dalam masa 20 tahun selepas merdeka, kerajaan kita membelanjakan berjuta-juta ringgit membina empangan, membesarkan tali air untuk menakung air di mana yang perlu atau mengawal kawasan daripada banjir. Hasrat utama rancangan pembangunan kerajaan kita ialah untuk meninggikan lagi taraf penghidupan penduduk-penduduk negara Malaysia. Banyak yang telah dilaksanakan. Banyak bantuan diberikan yang berupa subsidi, pinjaman, mata benda dan pengetahuan. Penanam padi kita tidak ketinggalan. Apabila bencana alam seperti kemarau atau ribut berlaku menjejaskan tanaman, kerajaan melancarkan skim bantuan untuk membolehkan petani-petani yang terlibat mencari mata pencarian yang lain bagi menampung sara hidup mereka sebelum keadaan dipulihkan sebagai sedia kala. Ramai kaum tani kita sudah berusaha memodernkan perusahaan mereka. Satu dari langkah yang mereka ambil ialah penggunaan alat-alat jentera dalam menanam padi. Mereka tidak mahu ketinggalan di belakang. Mereka juga ingin kemajuan dan perubahan. Mereka berusaha mengikut peredaran zaman. Di Sabah dan Sarawak juga, usaha-usaha sedang dijalankan oleh kerajaan kita untuk meluaskan lagi kawasan sawah padi. Penyelidikan sedang dijalankan yang hasilnya bertujuan untuk menambahkan kawasan jelapang padi negara. Hari ini dengan rancangan-rancangan tegas yang dilancarkan oleh kerajaan untuk menambahkan pengeluaran padi negara, maka penghidupan rakyat jelata, terutamanya para petani sekalian, lebih terjamin. Mereka mengecap nikmat kemerdekaan yang didatangkan kepada mereka. Inilah satu hasil yang tercipta dari kerjasama rapat antara kerajaan dan rakyat sekalian. Satu hasil yang tentu sekali menimbulkan satu penghidupan baru dalam zaman baru, yang membuktikan keazaman rakyat dan kerajaan untuk berusaha menjayakan cita-cita bangsa untuk mengekalkan kemakmuran, keamanan dan ketenteraman. Hasil pengeluaran padi di Malaysia sudah bertambah berlipat kali ganda jika dibandingkan pada keadaan 20 tahun dahulu. Jika bencana alam seperti kemarau tidak berlaku, penghasilan itu boleh meningkat lagi. Dengan adanya kerjasama daripada semua pihak yang terlibat, penghasilan negara akan mencukupi untuk keperluan sendiri. Satu pemandangan yang membanggakan. Satu hasil yang membuktikan langkah-langkah tegas dan dinamis kerajaan kita mendatangkan kemakmuran kepada rakyat jelata. Tidak syak lagi jika beras bertambah, tuah negara bertambah.